Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Hari ini bersama dengan saya Yaya kembali untuk program Radio Business. Yang mana kita hari ini nak bercerita tentang perniagaan popiah basah. Yang mana bertempat di Kampung Teluk Ulu Melaka, Langkawi, dan owner ataupun pemilik kepada perniagaan ini adalah Mak Teh. Assalamualaikum Mak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Mak Teh? Sihat, alhamdulillah. Okey, itu dia, alhamdulillah. Okey, perniagaan popiah basah ni yang mana nama asalnya adalah Mak Teh Popiah Basah yang mana sangat popular di Langkawi, dan yang pastinya Mak Teh kan dikenali sebagai Mak Teh. Jadi nak tahu juga nama sebenar Mak Teh apa? Nama Mak Teh Rasita binti Ramli. Rasita binti Ramli. Ya. Okey Mak Teh, boleh tak kalau saya nak tanya Mak Teh umur berapa? Boleh. Umur tu dah masuk 61 dah. 61 tahun? Ya. Tapi muda. Saya tak muda dah. Mana boleh awet muda dah. Mak Teh. Okey, Mak Teh berasal daripada mana? Daripada sini lah, Kampung Teluk. Di Kampung Teluk ni kan? Maksudnya orang Langkawi sendirilah. Okey. Jadi nak tanya dengan Mak Teh lah kan. Macam mana tercetusnya idea nak buat orang kata apa perniagaan popiah basah ni? Turun-temurun ke ataupun memang Mak Teh sendiri punya idea? Mak Teh sendiri kepakaran Mak Teh? Mak Teh sendiri terasa nak buat popiah ni. Dulu Mak Teh buat kuih ni, macam-macam kuih Mak Teh buat. Berniaga ni start daripada anak sulung dah berniaga dah. Anak kecil-kecil lagi masa duduk Banting kan, pakcik dia poli jadi merantau-rantau lah kan. Tiba Mak Teh buat popiah ni start Mak Teh duduk di Perlis ni. Okey. Duduk Selangor tak buat lagi, Perak tak buat lagi, dekat Perlis. Tahun 96. Okey. 1996. Start buat popiah goreng mula tu. Lepas tu dia buat popiah goreng itu dengan kari pak pusing. Dekat Balai Polis Matayak kan. Depan rumah apa nama hak yang pembaca berita, hak yang sing tu. Depan dia lah. Lepas tu Mak Teh depa kata kenapa tak buat popiah basah. Lepas tu Mak Teh balik-balik teringat nak buat popiah basah. Buatlah popiah basah. Start daripada Seriak buat popiah basah. Kota Seriak. Daripada Seriak Perlis sampailah ke Langkawi. Itu dia. Okey. Jadi maknanya dah berapa lama berniaga? Tahun tadi 1996 kan? Jadi maknanya lebih kurang lama dah lah. Hampir-hampir 20 tahun macam tu. Okey. Jadi boleh tak Mak Teh kongsikan macam mana nak buat popiah basah ni? Antara bahan-bahan yang digunakan secara ringkasnya. Untuk kulit lah kan. Untuk kulit tu tepung, buah minyak sikit, air garam. Itu saja. Okey. Jadi macam orang kata apa, dia ringkas sebenarnya. Ringkas. Tapi nak buat dia tu lah dia renyah sikit kata kan. Dan ambil masa lah kan. Okey. Jadi nak tanya dengan Mak Teh lah kan. Pernah tak rasa macam susahnya nak berniaga ni? Kan. Mungkin pernah ada perasaan nak putus asa lah dalam buat orang kata perniagaan ni? Nak kata putus asa tu tak pernah Mak Teh. Mak Teh rasa niaga ni Mak Teh seronok. Rasa macam kalau macam buat benda-benda kuih-kuih yang kata yang susah lah kan. Mak Teh suka. Kuih-kuih yang rumit macam karipak, macam suka benda-benda macam tu. Sebenarnya nak tanya juga dengan Mak Teh. Kan biasanya dalam perniagaan ni memanglah akan ada orang kata apa kenangan pahit, kenangan manis dia apa semua kan. Jadi mungkin ada kenangan manis lah Mak Teh dalam perniagaan popiah basah ni. Boleh tak kongsi dengan kenangan manis tu kami? Seronok lah, anak-anak pun bantu kan. Banyak anak-anak je dulu. Okey. Mak Teh macam sukalah anak-anak. Sebab dia pun faham kan. Ya, betul. Saya pun dapat saksikan tadi ada ramai juga pembantu-pembantu Mak Teh kan dalam perniagaan popiah basah ni. Jadi boleh tak macam kongsi sikitlah. Ada tak benda yang orang kata apa tak berapa nak seronok lah masa berniaga ni? Kot ada yang pahit ke sikit yang kata apa? Ada macam orang dengki pun ada. Tapi Mak Teh tak pernah nak ni lah. Macam kita tak ambil orang kata bab kata kan, kita teruskan berniaga juga. Walaupun orang buat apa-apa pun macam-macam pun membuat orang baling pasir pun ada, kereta tolong. Orang mangkat majlis mangkat angkat kereta tolong Mak Teh pergi tahu dekat apa nama pergi hantar dekat Batu Pahat tu masa duduk di Seriak kan berniaga. Kita dah buat benda berniaga dekat atas main berniaga juga. Maknanya saya orang kata apa macam-macam. Mak Teh tetap kuat lah. Walaupun pelbagai orang kata apa
cabaran sebenarnya dan ujian dalam perniagaan ni kan. Okey, tapi itu antara kenangan pahit dengan manis lah. Okey, ada tak macam contoh cabaran yang paling besar lah yang Mak Teh pernah hadapi masa berniaga ni? Cabaran. Dan ujian lah. Mungkin ada yang Mak Teh tak boleh lupa lah sampai keluar ni. Kan? Tak ada tu. Tak ada. Sepanjang orang kata berniaga ni. Orang kata boleh lah seronok. Rasa seronok. Orang kata yang pengalaman yang ni tu kita letak tepi lah yang tu. Kita anggap Allah dugaan kita kan. Allah uji kita. Allah uji pun sebab Allah sayang. Allah sayang kita. Itu dia. Okey. Jadi Mak Teh, saya nak tanya berkenaan dengan komen-komen pelanggan. Mungkinlah ada. Kadang-kadang ada. Mesti ada pelanggan yang main cakap kat Mak Teh untuk perniagaan ni lah kan. Dia dah rasa sekali dia nak lagi ke. Mak Teh pun cakap dekat pelanggan kalau ada yang kurang tu Mak Teh minta maaf lah kan. Kalau ni cakap apa yang tak rasa pedas ke apa. Kadang-kadang kita cili tak pedas. Dia bagi kadang-kadang dia bagi cili yang pedas. Setengah orang tak suka yang pedas kan. Yang tu adalah teguran-teguran tu adalah. Tapi tak ada yang teruk-teruk tu tak ada. Okey, sebabnya kalau contoh bila komen orang yang orang kata apa makan makanan kita ni selalunya kita ambil yang positif kan. Mak Teh tak ambil hati. Mak Teh suka orang tengok bagi tahu Mak Teh suka macam tu. Kira positif lah Mak Teh ni. Memang hebat Mak Teh kuat. Tak apa, depa tegur tu mungkin depa nak bagi kita elok. Betul kan. Yalah sebab selagi orang kata apa kita mampu ubah, kita mampu perbaiki, selagi itulah kita orang kata apa nak bagi yang terbaik untuk pelanggan. Kalau tidak tak sampai tahap ni Mak Teh. Betul Mak Teh balik dulu Mak Teh mula jual dekat simpang sekolah tu 1 kilo sehari bulan puasa. Masa tu RM4 kot. Okey, macam dulu kuih memang murah sikit kan. Tapi sekarang pun sebabnya peningkatan harga barang ataupun harga makanan ni sebabnya kos harga barang juga kan. Jadi kita faham yang tu. Okey Mak Teh, nak tanya juga berkenaan dengan harga popiah basah ni. Jadi berapa Mak Teh jual dia? Harga popiah basah ni buat pada masa sekarang lah kan. Mak Teh jual satu ni RM1, RM RM1. Okey, so satu ni RM1. Kadang kalau dia orang beli tu kadang dia orang nak tambah kuah kan. Macam sekarang ni kalau makan dekat sini macam 5 macam ni. Okey, Mak Teh ambil RM6 lah. Sebab dia tambah kuah atas. Tambah kuah atas. So, jadi macam satu set lah yang ni. Satu set lah yang tu. Ada orang kata apa 5 dengan kuah RM6. Itu dia. Masih murah Mak Teh. Masih mampu milik orang kata. Kalau contohlah orang nak datang ke Langkawi ni dan juga berminat nak cari nak makan popiah basah Mak Teh ni kan. Jadi boleh tak Mak Teh kongsikan nombor telefon Mak Teh dan juga di mana alamat tempat ni? Boleh. Mak Teh boleh kongsikan nombor telefon. Nombor telefon Mak Teh 017 406 8604. Alamat sini Sila Serasa Bonda. Dekat Kampung Teluk. Kampung Teluk Ulum Melaka. Senang je nak cari kan. Kalau nak mai pun boleh telefon Mak Teh terus. Mak Teh tutup hari Selasa dengan Rabu. Okey, buka daripada pukul berapa? Buka daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang. Okey Mak Teh, selain daripada popiah basah ni, ada tak kuih lain yang Mak Teh jual juga? Yang Mak Teh boleh buat lagi? Ada, Mak Teh boleh buat banyak. Karipak bakar tu dekat banner tu kan. Ada gambar karipak bakar. Tapi masa tu kadang-kadang tu tak ada. Sekarang ni dalam menu dekat warung ni. Mak Teh ada buat laksa, mi kari, bihun sup. Tapi semua ayam. Mi kari pun Mak Teh ayam juga. Lepas tu bihun sup pun Mak Teh buat ayam. Sebab kuah sup pun Mak Teh buat rempah sendiri. Tak pakai rempah bonjol tidak. Mak Teh goreng rempah sendiri mesin. Okey. Wah, tak sabar nak rasa tangan Mak Teh yang tu sebab mesti sup tak makan lagi ke? Belum tak merasa lagi. Tapi tak apa, nanti kami main lain. Tapi Mak Teh lambat lagi nak buka ni. Tak apa. Nanti bila orang kata Mak Teh mula buka nanti selalunya Mak Teh akan letakkan dalam media sosial kan. Okey. Jadi Mak Teh ada Facebook, Mak Teh ada TikTok, okey. Yang mana dekat situlah Mak Teh akan promote kan. Dan juga maklumkan pada pelanggan-pelanggan yang mana bila kedai Mak Teh buka. Macam ni tu. Pun dia orang duk tanya dah nanti tak dapat Mak Teh tak larat. Bulan puasa Mak Teh
Matih betul. Faham kan bulan puasa. Okey, itu dia antara selain daripada popia basah, macam-macam Mak Teh boleh masak dan pek juga ngah pun ada. Pek ngah. Wow. Nak tanya yang terakhir lah pada Mak Teh kan. Okey. Mungkin Mak Teh ada harapan ataupun sesuatu yang Mak Teh impikan yang belum tercapai, yang Mak Teh nak capai dan nak dikongsikan kepada semua penonton dan juga pendengar kita. Ada harapan tu. Mak Teh rasa nak kongsikan, Mak Teh nak bagi anak-anak lah, bagi buat benda ni. Oh, jadi nak mewariskan perniagaan kepada anak-anak. Yang mana tak bekerja. Kalau boleh Mak Teh nak bagi kat mereka lah. Mak Teh pun bukan lama dah kan. Kita tak tahu umur kita kan. Kalau boleh tu nak bagi mereka lah, sambung buat pula. Mewarisi ni Mak Teh punya popia ni. Yang lain tu mereka boleh buat. Tapi harap mereka mau belajar buat ni. Mak Teh pun bukannya ambil resipi daripada orang. Mak Teh buat sendiri. Buat sendiri, reka sendiri. Hebat Mak Teh. Berapa orang anak Mak Teh? 7. 7 orang semuanya. Okey, alhamdulillah lah semuanya bekerja masing-masing. Tapi ada juga yang tak bekerja. Ada yang membantu Mak Teh lah. Okay. Banyak tirah lah yang membantu. Rumah Hatin yang duduk sini kan. Yang jauh-jauh tu dia bantulah duduk jauh. Okey, orang kata apa, ada anak Mak Teh yang membantu juga dalam perniagaan ni. Okey, yang terakhir kalinya sebelum kita nak orang kata apa berakhir, nasihat Mak Teh lah. Pesanan Mak Teh kepada peniaga-peniaga dekat luar sana ataupun yang baru nak berniaga ni, apakah orang kata apa nasihat sebab daripada orang lama ni? Silakan Mak Teh. Nasihat Mak Teh tu kalau boleh, kalau kita nak berniaga ni, kita jangan putus asa lah. Apa yang orang cakap kat kita, kita tak payah ambil hati. Orang mungkin depa tegur kita tu, depa nasihat kita kan, nak bagi kita elok, nak bagi kita baik kan. Nak bagi kita orang kata dalam perniagaan ni memang macam itulah. Kan. Dalam perniagaan ni. Kita kena sabar banyaklah. Okey. Jadi sekali lagi kepada sesiapa yang nak datang ke Pulau Langkawi, yang bercuti di Pulau Langkawi pun, yang nak cari Mak Teh Popia Basah, boleh hubungi Mak Teh di talian 017-406-8604. Boleh telefon teruslah, tanya orang kata apa waste kat Mak Teh, senang. Kan. Di alamat Kampung Teluk, Ulu Melaka, Langkawi. Okey, terima kasih Mak Teh. Sama-sama. Kami di Langkawi FM nak mendoakanlah supaya perniagaan Mak Teh akan terus kita maju dan sentiasa sedap selalu. InsyaAllah. Ni pun tengok nampak sedap ni. Tak sabar nak makan ni. Makan dulu. Jemput makan semua. Okey, bye. Bye. Okay.